Baik. Weh. Banyak. Gila. Wow. Yang ni rasa lembu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel. Okay, so tadi kita sudah buka dah tengok video ni. Okay, so untuk video kali ni kita nak makan yang simple-simple je. Kita nak ambil makan sosis. So Betul. hari ni Caca teringin nak makan sosis. So hari ni kita akan ambil makan sosis. Sosis yang ready to eat, siap makan. Betul. Tapi kalau kita tengok macam makanan kucing kan? Ramai yang cakap, akak makan makanan kucing ke? No. Yeah, yes. Ini bukan makanan No. kucing. Ini sosis Indonesia yang ready to eat. Betul. Macam itu. So kita akan makan dengan sos. Betul. Sebab cheese tak ada. Macam itu. Okay? So kita pun tak sabar nak makan. Betul. Perut pun dah Lapar. Okay. Ni ada berapa pieces dalam ni? Ada 30. 30 ke, Mat? Are you seriously? 50. Tak lah, tak sure lah berapa kurang, tapi yang pasti banyak lah. Okey, korang rasa sebelum kita nak teruskan video makan sosis rasa ayam ni kepada korang yang baru saja masuk dalam YouTube channel Tatu, jangan lupa untuk Jangan sedih pada tua. okey, pada yang belum subscribe tu jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe and on notification korang supaya korang tak terlepas video yang Ita upload. Tak betul lama, mari kita makan dan perlu kita baca doa dulu. And the first one, minum dulu. Minum dulu sebelum makan. Mari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur pada Maksud tak ada bagi penting. Ni korang. Ni macam ni tau. Dia macam gini. Macam macam apa ni? Wih, makanan kucing ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ni sosis orang. Kan? Boleh langsung makan. No cucuk. Ini boleh digoreng. Aku lebih suka ayam. Ayam. Aku lebih suka lembu. Atau ni berapa ni lagi? Panjang-panjang je kau. Lembu sedap juga. Sedap. 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 Tak sedap. Kau belum makan sedap. Dah warna macam piping tu tak sedap. Piping tu sedap tu. Tak. Kau tak makan? Tak. Habis satu. Yang kedua. Ke 10. Wow, 10. Kau dari tadi aku nampak satu je. 10 dari mana? Aku makan kecil dah. Itu bukan makan namanya. Itu kunyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa boleh habiskan ke? Rasanya 11. aku nak goreng sedap. 13. Goreng masak dengan nasi goreng. Padu. Makan dengan nasi goreng sedap. Betul. Tapi sedap orang. Aku tahu nasi goreng sosis sedap. Aku dah pernah rasa. Potong-potong. Makan macam ni sedap, digoreng pun boleh. Tu jangan bayar. Alhamdulillah. Sedap lah. Rasanya macam mana tu? Buka ni. Gigi baby tak kuat. Rosak gigi kau nanti. Jangan. Boleh. Tak asuh je boleh. Ai. Macam mana? Gigit tepi. Macam ni. Gigi tepi je kot. Tu pun boleh. Bahaya. Itu dijawab tetangga. Dia goyang. Baby kecil tak boleh. Pak sudah besar boleh. Sebab tak ada siapa yang boleh atur. Bukan gigi Pak Su kuat. Gigi baby kecil jadi tu mama tak bagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Apa lah ini bagi-bagi. Wow. Dah, cuba komen. Siapa yang dah pernah makan sosis ni? Cuba komen. Dah. Kau beli susu yang susu dia tu, yang mil lah, saya tak tahu. Siapa? Susu yang milk tu, yang viral tu. Rasa coklat, rasa strawberry, susu dari Indonesia juga. Kenapa awak tak beli? Buat apa aku beli? Dah tu kau tak nak konten. Macam mukbang kan kau. Aku kan bukan mukbang. Banyak. Oh, yang Aku nak buat konten mancing. Caca nak buat konten main cikgu-cikgu. Mancing ikut cikgu. Contohnya Mama je cikgu, Caca nak buat dia boleh. Lepas tu Caca terima kasih buat Caca buat kerja elok. Lepas tu buat kerja elok. Lepas tu anak kesayangan. Sedapnya. Makan dengan cendol durian. Tak habis-habis macam durian dia. Lagi lah sedap cendol tu. Tak kecewa lah. Tapi pulut dia tu yang kecewa. Baik makan durian. Aku pernah makan pulut Nak durian. hancurkan. Memang kuahnya rasa durian. Tak tu Caca pernah rasa pulut durian. Enggak. Aku pernah rasa pulut durian. Ya. Kulit gigi pernah? Hah? Kulit gigi. Kenapa? Gigi sipok. Pernah. Ha, Mek. Weh. Banyak. Gila. Cakap aku. 5 biji. Wow. Gila. Rahim. Habis dah makan 10. Jangan menipu tau. Habis makan pirang ni. Makan 3 je. 2. Tak boleh tamak. 4. Oh, amazing. What are you doing? My name is good, very well. Apa dia cakap? Itu bahasa Inggeris yang tak boleh orang faham. Macam mana orang nak faham? Kau pun cakap tak. Kau pun cakap tak. Aku pun tak pandang kau kira tak apa. Cakap tak betul. Dari tadi aku nak cakap tak betul tapi Mak faham. Baby tak faham pula. Sedap ni. saya dah makan berapa? Dah makan 7. Aku dah makan 3. Dah? Mana aku Dah. punya Tamahnya. aku beli dalam tu. Itu aku makan yang ni. Ini 3 biji. Stop. masuk. Oh, senang dah je. Tak masuk. Kita tadi pagi tak jogging. Kalau jogging dah makan banyak. Besok jangan risau. Banyak lagi hari. Semalam barai tu. Ha. Marai. Balik pukul berapa? Pukul 1. 1. Tapi Kita sampai rumah pukul 11 lebih kan? 11 lah. 11 lebih. 11.20. maksudnya aku pukul 1. Pasal plan baby je. Macam tu semua orang dah tidur. Enggak. Gila lah kita je yang keluar malam-malam. Tak ada makna lah kita. Ramai je. Dekat Bayang. Orang keluar KL tu. Kita balik orang baru nak datang. Itu sampai subuh. Mak, lonceng man. Oh, nak habis juga doh. Sebab lapar. Sebab maksudnya kita Alhamdulillah. dekat kampung ni kita je yang malam-malam baru balik rumah. Ada banyak. Banyak. Baby je tak tahu.
Kau tidur lah masa tu. Korang tidur? Malam awal kau tidur? Nak bangun dengan macam orang tidur mati. Mana ada? Mana ada. Macam mana aku tidur? Macam orang tidur mati. Gitu. Tidak bunyi. Iyalah bunyi. Sibuk-sibuk buruk macam tu. Apa pula ayah? Ya, tanya mama tak percaya. Iya baik. Nah, kan? Mana aku? Mana ada yang tanya mama. Itu. Ada tipu. Betul. Cuma aku tak dengar apa lah aku ni. Malam kau tidur macam mana kau nak dengar? Kalau tidur tu boleh dengar ke? Mana boleh. Kau ni Boleh masa. ke? Kan kita punya telinga kan tak bekak. Aku nak makan 3 Alhamdulillah. Dia tak boleh buka pakai gigi. Tak boleh. Nulis cuma paksa. Boleh Bukan tak? tepi kan? Tapi kalau boleh paksa kawan. Kalau tak boleh, saya nak kawan selamanya. Tak tunjuk dah. Tak ada kawan paksa selamanya dah. Bye-bye. Jangan rosak gigi Okay, nanti. korang baby don't do that. Jangan buat macam tu. Betul ha. Okey korang, so kita pun dah sampai dekat penghujung rancangan. Kepada korang tengok video YouTube channel Tak Sampai Habis, terima kasih. Kepada anda like, comment, share, subscribe YouTube channel kita. Semoga korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau di mana saja korang berada. Kita jumpa lagi di next video dengan video lagi menarik. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa lagi.